Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan legasinya dalam dunia bola sepak apabila kini hanya dipisahkan 31 gol lagi untuk mencapai angka luar biasa 1,000 jaringan sepanjang karya profesionalnya. Bintang Portugal itu meledak gol ke-969 ketika membantu Al Nassr membelasah Al-Wasl 4-0, sekaligus membawa kelab Arab Saudi itu melangkah ke separuh akhir Liga Juara-Juara Asia 2. Ronaldo membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-11 selepas Al Nassr diberikan peluang dari titik putih susulan kekasaran di dalam kotak penalti. Dengan penuh tenang, bekas bintang Real Madrid itu tidak mensia-siakan peluang untuk meletakkan pasukannya di depan sambil menambah koleksi jaringan peribadinya musim ini kepada 26 gol.